negara dengan aku. Habis semua kan, sekali jentik aja. Tu lah Bu, aku dah cakap dah. Dia teror main getah palang ni. Patut kita ajak main balintin aja tadi. Kan dah habis lah getah kita. Alah, korang cakap lah main apa pun. Baling tin, baling tondram, baling lori, semuanya aku boleh. Korang garanti kalah punya lah. Alah, jangan cakap besar lah Sob. Satu hari nanti kau akan kalah juga. Satu hari nanti? Bila tu? Besok? Minggu depan? Tahun depan? Ke atau kita bila dah tua nanti? Dah, jangan banyak cerita lah. Jalan je, aku dah susun getah tu. Rezeki aku lagi ni. Setakat 30 helai tu, sekali jentik aja dah garanti berterabur tu. Dan melulu laju di situ jago pecut negara dengan basikal Jaguar 1000 cc-nya. Oi, Abang Budin. Apa kata orang nak main ni? Leceh betul lah. Alamak, terlanggar ke? Itulah, siapa suruh main kat tengah jalan? Kan dah kena gilis. Nasib baik aku tak bawa komuter tadi. Dengki lah je ni. Nak kena jentik ni. Pendengki lah Abang Budin. Alamak, gurau macam tu nak marah ke? Dan pecutan untuk acara 8,000 km pemula. Zoom. Tak apa. Ada ubi ada batas. Ada lori ada bas. Ada bas kita boleh langgar dia pula. Kuala Lumpur, aku nak buat apa kat sana tu? Aku bukan ada saudara mara yang tinggal kat situ. Alah Budin, kau boleh lepak kat rumah aku sementara cari kerja. Daripada kau merayau ke hulu ke hilir dalam kampung ni. Okey juga tu kan. Tapi nantilah aku tanya orang tua aku dulu. Kalau dia orang izinkan, aku ikutlah kau. Kau tak ikut sing. Best tau duduk kat Kuala Lumpur. Ada snooker, ada dangdut, ada karaoke. Abang Jeb, aku ni kan masih kanak-kanak. Buat apalah aku mau tinggal di Kuala Lumpur? Siapa mau menjaga lembu bapa aku tu nanti? Engkau kanak-kanak sing. Wey, engkau tu kalau berdiri dah sama tinggi dengan bumbung kedai kopi ni tau. Wah, orang KL. Bila balik? Semalam pakcik. Kau buat apa kat Kuala Lumpur tu, Jeb? Ada orang cakap kau bisnes. Iya ke? Alah, bisnes kecil-kecil je pakcik. Baru nak belajar berniaga. Apalah Jeb, kalau nak belajar berniaga masuk universiti lah. Ambil jurusan perniagaan. Aku berniaga burger je. Tak payah susah-susah masuk universiti singoi. Pas sekolah atap pun boleh buat kerja tu. Oh, engkau ada gerai burger Wah, best gak tu. Boleh aku tolong-tolongkan sementara aku dapat kerja baru tu kan? Aku tak kisah Budin. Kau nak tolong boleh. Kau nak lepak saja pun boleh. Kita kan sekampung. Terima kasih Jeb, terima kasih. Kaulah satu-satunya sahabat aku yang paling handsome dalam kampung ni. Muka serupa itu pun handsome ke Abang Budin? Aku tengok macam kacang badam saja paras rupanya. Kau mana tahu menilai seni, Sing? Kau tu setakat jaga lembu pandai lah. Kau nak pergi Kuala Lumpur? Apa kejadahnya yang kau nak buat kat sana tu? Kerjalah Kak Kia, oi, cari duit. Udah, setan mana pula yang dah mengasut kamu tu, Budin? Alah, dia nak mengelak dari buat kerja rumah lah tu. Kalau duduk kat rumah, kena pergi kedai. Kena cangkur rumput, kena sapu sampah. Hoi, kau budak kecil mana tahu? Aku nak berdikari lah. Aku nak memburu cita-cita tau. Aku nak cari kerja di ofis berhawa dingin. Sijil SPM setakat cukup-cukup makan tu, apa sangatlah kerja yang kau boleh buat, Budin? Duduk rumah ni tolong aku lagi baik. Saya nak mencuba nasib, Mak. Manalah tahu entah rezeki saya di Kuala Lumpur tu. Mungkin saya akan berjaya. Jadi apa? Jadi pelai dadah? Jadi kutu kat shopping-shopping kompleks tu? Jadi rockers? Entahnya, Budin. Kau tak baca dalam surat khabar tu? Macam-macam benda yang tak elok ada kat bandar tu tau. Kak Kiah tengok yang tak elok aja. Yang elok pun banyak Kak Kiah. Berapa ramai pula yang berjaya kat KL tu? Pokok pangkalnya diri kita sendiri. Kalau jadi pergi, sekian salam kat Janazin ni Abang Budin. Alamak, kasihlah dia pergi. Kesian pula tengok muka welfare Abang Budin ni. Kalau betul kau nak cari kerja, nak cuba berdikari, pergilah Budin. Elok juga tu, tengok-tengok dunia luar. Terperap aja kat rumah ni macam anak dara buat apa? Apa lagi Abang Budin? Abah dah kasih green light. Pergilah kemaskan baju tu. Usup tu suka sangatlah tu. Budin tak ada nanti, sedaplah dia merayau. Tak ada orang nak cari suruh balik.
Awak tak risau ke nak lepaskan si Budin ni ke Kuala Lumpur tu bapaknya? Alah, dia pun dah besar panjang. Pandailah dia menjaga diri. Jantang pula tu. Kalau anak dara, risau juga aku. Jadi, keputusannya, bolehlah Budin pergi ya, bah? Dengan siapa kamu nak pergi ni? Bila nak tolaknya? Nak tinggal kat mana? Esok pagi, dengan si Jeb anak Pakcik Ayub yang jual ikan tu, dia buat bisnes burger kat sana tu. Dia ajak tinggal kat rumah dia. Kalau macam tu, bolehlah usuk ikut sekali. Besok hari Ahad. Sekolah cuti. Ni nampak? Jadi satu kerja pula aku nak hantar kau balik sini nanti. Hari Isnin kan dah sekolah. Kamu ingat Kuala Lumpur tu dekat. Boleh pergi balik naik basikal je. Jangan nak mengada-ngada, Sob. Habis semua nak ke Kuala Lumpur pula. Tak ada siapa pula nak menolong aku kat rumah ni. Mak janganlah risaukan Budin. Budin takkan buat benda-benda tak senonoh. Nanti dah sampai kat Kuala Lumpur tu, Budin akan kirim surat. Oh ya, Budin. Nanti kalau dah sampai Kuala Lumpur, kau ajaklah si Jack pergi ke Petaling Street ke Cokit Road ke. Buat apa pula, bah? Kau belikan Abah t-shirt gambar Nirvana dalam selai 2. Abah nak tayang kat kedai kopi nanti. Okeylah. Inilah dia Kubu Raya, Budin. Antara tempat yang paling sibuk di Kuala Lumpur ni. Tapi apa tahu semua orang bebas je pula. Tak kena kurung dalam bilik jaring. Polis pun tak jaga. Oh, yang tu Kubu Jail. Ini Kubu Raya lah. Stesen bas. Apalah kau ni? Buat malu je. Rumah aku dah dekat dah ni. Jalan kaki pun boleh sampai. Tapi aku teringin sangat nak naik LRT lah, Jeff. Kau bawa lah aku naik. Sekali pun cukup lah. LRT belum siap lagi, Budin. Kalau kau nak tengok tiang landasan LRT, bolehlah aku tunjuk. Tengok tiang dia buat apa? Kat kampung kita berlambak tiang elektrik, tiang telefon, tiang rumah. Wah, ini rumah kau, Jeff. Besarnya. Macam mana kau jaga rumah ni? Teruk nak sapu sampah kalau rumah besar gini ya? Rumah aku kecil aja. Dalam bangunan ni ada banyak rumah. Kau ingat rumah aku seorang aja. Oh, ini rumah kau ya? Siapa ada, Jeb? Segan pula aku nak masuk ni. Tak ada siapa lah. Aku seorang je duduk sini. Tapi kadang-kadang member aku ramai lah datang lepak-lepak. Beh, kaya lah kau, Jeb. Tak sangka ya, dalam diam-diam kau dah beli rumah kat KL ni. Rumah sewa lah, Din. Oi, masuklah. Apa tercegat je kat pintu tu? Beh, lawa lah rumah kau, Jeb. Macam ni aku tinggal terus kat sini je lah. Nanti aku dah kerja, aku bayar kau sewa. Boleh? Alah, duduk ajalah, Budin. Soal sewa tu belakang cerita. Kau nak bayar boleh. Tak nak bayar pun aku tak kisah. Terima kasih, Jeb. Kalau tak kerana kau, tak merasa aku tinggal kat KL ni. Sampai tua lah aku duduk kerja mencari usup di kampung tu. Alah, relax lah. Dah, kau pergi mandi. Kejap lagi aku nak keluar. Buka store burger aku. Kau nak ikut tak? Habis? Takkan aku nak lepak sorang-sorang kat rumah ni? Tak rauk lah macam tu. Kau sorang-sorang aja ke jaga gerai burger ni, Jeb? Habis tu, kau ingat berapa? 100 orang? Tak adalah. Aku tanya je. Tak tipu pun nak marah. Memanglah marah. Kau tu dari tadi asyik tanya je. Letih lah aku jawab. Kau tolong aku bungkus burger ni lagi baik. Aku tolonglah ni. Tapi kau janji nak bawa aku jalan-jalan pusing KL tadi. Nantilah, petang-petang sikit lah baru kita jalan. Sekarang ni tak best lagi. Asal lah tak best? Tanya lagi. Kau ni kalau tak tanya tak boleh ke? Aku dah rasa macam kerja kat kaunter pertanyaan pula. Ni apa nama tempat ni, Jeb? Ramai budak-budak lepak kat sini. Inilah Central Market. Dalam bahasa Malaysianya pasar budaya. Dalam bahasa Tamil aku pun tak tahu. Apa yang best di tempat ni? Banyak kutu-kutu motor je aku tengok. Oi, Jeb, gimana? Mela jangan kita orang. Sekarang lah. Aku nak bawa kawan aku ni ronda-ronda KL dulu. Siapa tu? Member kampung lu ke? Baru sampai di kampung. Nanti bila-bila senang boleh lepak dengan luar ha. Okey, Jeb. See you. Alright, geng. Watch out.
Apa bahasa dia orang tu tadi lain macam je. Bangsa apa dia orang tu? Melayu lah. Bahasa tu bahasa kutu. Semua budak-budak KL pakai bahasa tu. Dah jadi trend. Apalah nak jadi bahasa elok-elok dipenyek-penyek jadi macam tu. Habis, macam mana kita nak suruh bangsa asing menghormati bahasa kita Kau jangan tanya aku lah pasal tu, Budin. Tak tahulah aku. Aku ngikut je. Dia orang pakai lugua. Aku pun lugua. Itu yang buat bahasa tu tambah hancur, Jeb. Kita sendiri yang mesti mendaulatkan bahasa kita. Kau ni cakap macam pakar bahasa pula. Kau patut masuk universiti tau. Masuk universiti? Aku SPM pun dapat 3. Jadi tukang kebun universiti boleh lah. Sedar pun diri. Jadi jangan banyak komen. Zaman ni pendapat orang yang tak ada kelulusan tak laku. Kau tahu? Ni kita nak ke mana pula? Balik lah, apa lagi. Dah lama gerai burger aku tu tinggal. Rugilah aku. Tak best lah macam ni, Jeb. Kau bawa aku berjalan tak sampai 3 jam, dah balik sambung kerja. Oi, Budin. Tujuan aku bawa kau ke KL ni untuk kerja. Bukan nak makan angin. Aku tahulah. Tapi aku nak cari kerja ofis yang ada aircon. Bukan tolong kau jual burger. Alah, relax lah, Budin. Ini sementara je. Nanti aku carikanlah kau kerja. Aku banyak kontak lah. Jangan bimbang. Okey. Aku boleh bantu kau. Tapi kau jangan tipu aku, Jeb. Aku cakap kat mak aku nanti. Alah, apa pula yang aku nak tipu kau? Kita kan sekampung, Budin. Dah lah. Kau macam tak ikhlas saja buat kerja. Bungkus lah. Bungkus, kita balik. Aku pun tak ada mood nak berniaga hari ni. Kau marah aku ke, Jeb? Tak. Ya, kau marah tu. Aku kata tak. Taklah. Jangan buat aku marah pula. Tu marah tu. Tadi aku kunci pintu tak? Mana aku tahu? Kau tanyalah kat kau sendiri. Patutlah tak kunci. Ada orang rupanya. Oi, kau. Ingat rumah aku ni tempat hisap dadah. Alah, malu ke? Gua ingat ni rumah gua tadi. Alhamdulillah gua ni. Tak perasan lah. Keluar! Jangan nak buat lawak antara bangsa pula kat sini. Alhamdulillah lu ni, brother. Lu asyik nak merapuh je. Apalah dosa gua? Keluar cepat! Aku benci betul perangai setan kau orang ni. Belah! Sebelum aku cucuk jarum kat lubang hidung kau orang. Alah, macam ni ke member? Ni member? Nampak ni? Alah, nak tumbuk gua pula. Sakitlah gua. Setan, rumah aku dibuatnya sarang hisap dadah. Pantang betul aku. Jeb. Oi, Jeb. Oi, bangunlah, oi. Aku nak cakap sikit ni. Jeb. Jeb. Siapa dia yang kau cakap boleh tolong dapatkan aku kerja tu? Besoklah aku cakap. Aku ngantuk ni. Tak pun kau kerja dengan aku aja. Sudahlah. Apa nak fikir-fikir cari kerja lain? Kau jangan main-main, Jeb. Aku tak nak kerja buat burger. Marah mak aku nanti. Alah, janganlah bagi tahu mak kau. Kau tipu pun bukan dia tahu. Ni dah melampau ni, Jeb. Sampai ngajar aku tipu orang tua pula ni. Dah lebih dah ni. Aku mencadangkan aja. Yalah, demi menjaga imej kau. Alah, jual burger pun okey apa? Bukan kerja hina, Budin. Aku tak nak. Aku nak kerja kat ofis yang ada aircon. Kalau setakat tolong kau jual burger, tak payahlah. Baik aku tolong mak aku kat kampung. Alah, Budin. Aku boleh bayar kau gajilah. Tempat tinggal free. Boleh makan burger lagi hari-hari. Berapa kau nak bayar gaji aku? 1 juta? 8 juta? Pirah. Burger kau sehari laku adalah 3 biji. Nak bayar sewa rumah pun tak lepas. Kau jangan hina aku, Budin. Kalau kau tak suka, kau boleh belah. Balik kampung duduk bawah ketiak mak kau. Memang aku nak balik kampung. Aku dah bosan dengan janji-janji gosong kau. Kau cuma nak memperalatkan aku sebenarnya. Come on lah, Budin. Aku tak berniat macam tu lah. Sudah. Jangan kau rayu aku. Aku nak balik kampung juga besok. Macam mana ni? Aku nak balik ke tak? Kalau balik, tentu keluarga aku perli aku. Usuk mesti kutuk habis-habisan. Tak kiyah lagi.
Baik aku tunggu 2-3 hari lagi. Mana tahu ada rezeki aku dapat kerja lain nanti. Cik Abang, seorang aja. Termenung panjang nampak. Ingat mak Ua ke? Mehlah join kita orang. Pergi disco nak? Gila. Apa jenis pula perempuan orang lelaki ni? Cis. Buruk betul perangai. Mak aku tahu. Mampus aku kena marah ni. Wah, ada member ha. Lagi ngam. Boleh kita pergi berempat kan bang? Ajaklah kawan abang tu. Oi, apa ni nyibuk kat sini ni? Nak ajak kawan aku pergi mana ha? Jangan nak mengada-ngada. Aku tempeleng kan? Dah, belah. Tak malu ke? Syeh. Oi, bawa-bawa tobat lah oi. Balik tolong mak kau orang basuh pinggan lagi baik. So, jadi ke kau nak balik kampung esok? Aku cancel. Tak apalah. Aku stay lah dalam 2-3 hari. Bang, dia anak ada. Tak ada adik. Ayam dengan daging je dia. Okeylah. Kasih daging satu. Lain kali jual berganap lah bang. Baru best. Memang ada dalam perancangan tu. Bukan arnab aja. Kalau boleh burger zirafah pun abang nak jual dia oi. Modal aja tak cukup. Nah, terima kasih. Saya jual ya. Saya beli. Macam tu lah berjual beli dalam Islam je. Mesti diakad. Bukan susah. Saya jual. Cakap itu je. Laju bisnes hari ni. Tentu best burger korang ni ya. Mestilah bang. 2 tahun pengalaman buat burger. Macam, tak nak try ke bang? Nak juga try. Berapa kau nak ambil? Aku rasa nak semualah. Dengan gerai-gerai ni sekali. Gitulah nampaknya. Kita ingat nak angkut dengan gerai-gerai dan kakasnya sekali lah. Saya tak jual gerai ni bang. Saya jual burger je. Apa hal ni je? Entah, aku pun tak faham. Confuse kepala otak aku. Macam ni je lah. Dipendekkan cerita. Kami ni dari DBKL. Kat sini tak boleh berniaga dia oi. Dah tu pula, awak tak ada lesen perniagaan. Tapi saya ada lesen motor. Dah. Kita orang banyak kerja lain lagi nak buat ni. Okey Ben, angkut semua taluri. Habis Adin. Gerai aku kena angkut Dewan Bandaraya. Bankrupt lah aku. Tengok, sekarang kau sendiri pun dah tak ada kerja. Macam mana kau nak carikan aku kerja? Wah, macam mana aku nak bayar sewa rumah, insuran, motor, nak beli roti canai lagi. Itulah, asal kau tak ada lesen tu. Mana aku tahu jual burger pun kena pakai lesen. Dah. Tak usah nangis. Malu orang tengok tu. Oi, dah lah tu. Dah lah. Bila agaknya Abang Budin nak balik bah? Alah, baru seminggu kau dah risaukan dia. Kalau Abang Budin kau tu ada kat rumah, bertekak je lah kerja kau orang. Sunyi pula rasanya bila Budin tak ada ni. Rindu pula rasanya mak kat dia. Nanti dah dapat kerja, baliklah dia tu. Biarlah dia cuba nasibnya di KL dulu. Entah-entah dah jadi kutu lepak sebudin kat KL tu mak. Campur budak-budak jahat. Hoi, umpat Tak baik Kak Kiah cakap aku macam tu, oi. Ini Budin lah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seminggu aja berdikarinya. Anak jatah menda macam ni. Itu hari berkobar-kobar benar semangatnya. Alah, Abang Budin tu abah. Nak suruh pergi kedai sekali-sekala pun malas. Apa lagi lah nak pergi kerja hari-hari. Senang hati mak kau dah balik ni Budin. Tak payahlah kau ke Kuala Lumpur tu lagi. Duduk kat kampung ni pun makan juga. Itulah mak kau. Bukannya nak bagi semangat. Dimanjakan lagi ada. Budak tu dah besar panjang Cik Som, oi. Dah besar lagi saya risau. Kalau dia dekat depan mata saya ni, boleh gak kita menasihat negurnya. Kalau dah di Kuala Lumpur tu ngisap dadah ke apa ke bukannya kita tahu. Takkanlah saya nak buat macam tu, Mak. Saya sentiasa ingat pesan Mak dengan Abah. Cuma saya tak sanggup menghadap pancaroba di KL. Duduk kampung ni lagi selesa. Apa taknya? Makan tanggung. Hari-hari boleh merayau dengan basikal ke hulu ke hilir. Oi, kau jangan cakap akulah. Kau tu apa kurangnya? Orang kecil lagi, tak apa. Awak tu dah besar, patut cari duit sendirilah. Suka hati akulah. Mak dengan Abah pun tak bising, kau pula yang sibuk.
Alah, orang menasihatkan aja. Nanti tak lama lagi dah nak kahwin. Takkan duit hantaran pun mak dengan abah nak tanggung. Usup ni. Bukan main lagi mulut tu. Kan abang kamu tu, si Budin tu. Hormatlah sikit. Kalau Usuk tak cakap, aku pun nak cakap macam tu juga. Ni dah tak jadi kerja ni. Maknanya, t-shirt Nirvana yang aku kirim tu tak dapat beli dah tu. Ya, Budin? Nak kena kau ni, Sok. Ngada-ngada kau Hoi, sini kau. Nak berdikari konon. Balik jual kari lagi baik lah. Usuk!